Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari berita harian online. Kuota RON 95 dalam BUDI 95 diturunkan kepada 200 liter. Siapa terkesan dan apa maknanya kepada rakyat? Pertama, apa sebenarnya yang berlaku? Kerajaan mengumumkan bahawa kelayakan penggunaan subsidi RON 95 melalui program BUDI 95 diselaraskan daripada 300 liter kepada 200 liter sebulan bermula 1 April. Ini adalah langkah sementara menurut kerajaan dengan alasan utama keadaan pasaran minyak global yang tidak menentu ditambah dengan konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada bekalan dan harga minyak dunia. Dalam masa yang sama, kerajaan mengekalkan harga subsidi pada RM1.99 seliter. Ini penting kerana mesej utama yang cuba disampaikan ialah subsidi masih ada, cuma kuantiti yang dihadkan untuk memastikan ia lebih bersasar. Selain itu, kumpulan tertentu seperti pekerja gig dan e-hailing masih diberi kelonggaran sehingga 800 liter sebulan, menunjukkan ada pengiktirafan terhadap keperluan kerja mereka yang bergantung kepada penggunaan bahan api lebih tinggi. Sekarang kita masuk kepada persoalan paling penting. Siapa sebenarnya terkesan dengan pengurangan daripada 300 liter kepada 200 liter ini? Menurut data kerajaan, purata penggunaan rakyat adalah sekitar 100 liter sebulan. Malah, hampir 90% pengguna menggunakan kurang daripada 200 liter. Jika angka ini tepat, maka majoriti rakyat tidak akan merasai kesan langsung daripada perubahan ini. Dari sudut dasar, ini memberi gambaran bahawa kerajaan cuba memfokuskan subsidi kepada kumpulan majoriti dan mengurangkan pembaziran kepada mereka yang menggunakan lebih banyak. Namun, kita perlu juga melihat realiti di lapangan. Walaupun purata penggunaan adalah 100 liter, terdapat segmen rakyat yang mungkin berada di antara 200 hingga 300 liter. Contohnya, mereka yang tinggal di kawasan luar bandar, termasuk di Sabah dan Sarawak yang perlu bergerak jauh untuk bekerja, menghantar anak ke sekolah atau mendapatkan perkhidmatan asas. Dalam konteks ini, pengurangan kuota boleh memberi kesan kepada kos harian mereka. Di sinilah timbul perdebatan klasik dalam dasar subsidi. Adakah pendekatan berdasarkan purata mencukupi untuk menggambarkan realiti semua rakyat? Atau wujud kumpulan tertentu yang kecil tetapi sangat bergantung kepada kuota lebih tinggi? Kita juga perlu melihat dari sudut fiskal negara. Subsidi bahan api merupakan antara perbelanjaan terbesar kerajaan setiap tahun. Apabila harga minyak dunia meningkat atau tidak stabil, beban subsidi akan bertambah. Dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, kerajaan perlu mencari keseimbangan antara membantu rakyat dan memastikan kedudukan keuangan negara kekal mampan. Langkah mengurangkan kuota ini boleh dilihat sebagai usaha mengawal perbelanjaan tanpa menaikkan harga bahan api secara langsung. Ini berbeza dengan pendekatan yang lebih drastik seperti menghapuskan subsidi atau menaikkan harga RON 95 di pasaran terbuka. Dari sudut politik dan sosial, langkah ini mungkin dianggap lebih lembut kerana ia tidak memberi kejutan besar kepada majoriti rakyat. Namun, persoalan seterusnya ialah sejauh mana langkah ini benar-benar sementara. Dalam banyak kes dasar sebelum ini, langkah sementara kadang-kadang menjadi berpanjangan bergantung kepada keadaan ekonomi global. Jika harga minyak terus tidak stabil, adakah kuota ini akan kekal pada 200 liter atau akan disemak semula? Selain itu, kita perlu melihat bagaimana pelaksanaan akan berlaku. Adakah sistem BUDI 95 cukup cekap untuk memastikan hanya yang layak mendapat subsidi? Adakah terdapat kebocoran atau penyalahgunaan yang masih belum ditangani sepenuhnya?
Ini penting kerana keberkesanan sesuatu dasar bukan sahaja bergantung kepada pengumuman tetapi juga pelaksanaan di lapangan. Satu lagi sudut yang menarik ialah bagaimana rakyat akan menyesuaikan diri. Bagi mereka yang sebelum ini menggunakan lebih daripada 200 liter, kemungkinan besar mereka perlu mengubah corak penggunaan. Ini boleh bermaksud mengurangkan perjalanan tidak perlu, berkongsi kenderaan atau mencari alternatif lain. Dalam jangka panjang, ini mungkin memberi kesan kepada gaya hidup dan juga permintaan terhadap pengangkutan awam. Namun, di Malaysia, terutama di kawasan luar bandar, pilihan alternatif tidak selalu tersedia. Pengangkutan awam mungkin terhad atau tidak praktikal. Ini menjadikan isu bahan api bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga soal akses dan keperluan harian. Dari sudut persepsi rakyat pula, langkah ini boleh ditafsir dalam pelbagai cara. Ada yang melihatnya sebagai langkah bertanggungjawab untuk memastikan subsidi tidak disalahgunakan. Ada juga yang mungkin melihatnya sebagai tanda tekanan ekonomi yang semakin dirasai oleh kerajaan. Dalam konteks komunikasi dasar, cara kerajaan menyampaikan mesej juga memainkan peranan besar. Penekanan bahawa majoriti tidak terjejas adalah penting untuk menenangkan kebimbangan rakyat. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan juga perlu mengakui bahawa terdapat kumpulan tertentu yang mungkin terkesan dan menyediakan mekanisme sokongan jika perlu. Kita juga tidak boleh lari daripada melihat isu ini dalam konteks lebih besar, iaitu reformasi subsidi. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat usaha untuk beralih daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar. BUD 95 adalah sebahagian daripada pendekatan ini. Matlamatnya adalah untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar memerlukan mendapat manfaat, sementara mengurangkan beban kepada keuangan negara. Namun, reformasi seperti ini sering berdepan cabaran dari segi penerimaan rakyat. Perubahan kecil seperti pengurangan kuota pun boleh mencetuskan perbincangan besar kerana ia mencetuskan kehidupan seharian rakyat secara langsung. Akhir sekali, kita kembali kepada persoalan asas. Adakah langkah ini adil? Adakah ia berkesan? Dan adakah ia benar-benar sementara? Jawapan kepada soalan-soalan ini mungkin berbeza bergantung kepada perspektif masing-masing. Bagi sesetengah orang, ini adalah langkah logik berdasarkan data penggunaan. Bagi yang lain, ia mungkin dilihat sebagai beban tambahan dalam keadaan kos sara hidup yang sudah tinggi. Apa yang pasti, isu bahan api akan terus menjadi topik penting selagi ekonomi dunia tidak stabil. Setiap perubahan, walaupun kecil, akan memberi kesan kepada jutaan rakyat dan memerlukan penilaian yang teliti dari semua pihak. Jadi, sekarang kita nak dengar daripada anda. Adakah anda termasuk dalam kumpulan yang tidak terjejas dengan had 200 liter ini? Atau anda antara yang mungkin merasai kesannya? Pada pandangan anda, adakah langkah ini wajar dalam keadaan sekarang atau ada pendekatan lain yang lebih sesuai? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Suara anda penting untuk kita fahami realiti sebenar di lapangan. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.